Dalam banyak-banyak mi tarik, ini antara mi tarik yang paling sedap yang ada dekat area Mont Kiara. Kalau korang nak tahu alamat penuh dia dekat mana, korang tengok sampai hujung video. Sebab masa Lina datang hari tu memang senang sangat nak cari. Idris mi tarik ni 100% dimiliki oleh orang China Muslim. Korang tahu tak, dekat sini diorang pernah menang antara premis yang paling bersih tau. Mi tarik dekat sini sama je macam tempat lain. Kita order time panas-panas, baru diorang buat fresh depan mata kita. Resepi dia dekat sini 100% daripada Qinghai. Mi tarik ni dah macam menu wajib setiap kali kalau Lina pergi KL tau. Yang specialnya dekat sini, portion dia banyak. Satu mangkuk ni boleh makan 2 orang. Selain mi tarik, diorang ada pelbagai menu yang lain, korang boleh cuba. Tengok satu mangkuk macam ni pun dah terliur kan. Masa Lina duduk dekat depan mangkuk ni, bau dia pun memang sedap. Korang, portion dia memang besar. Mi dia tu sedap tau. Satu mangkuk ni banyak portion dia. Tengok kita orang makan 2 orang tau. Kalau korang suka makan pedas-pedas yang hardcore, korang boleh request more lagi chili oil dia tu. Sayur kobis goreng ni pun sedap tau. Diorang mungkin ada guna perencah diorang sendiri. Spicy chicken ni favorite Lina. Dia kecil-kecil je macam chicken popcorn tapi pedas berapi. Dekat sini dumpling pun ada. Yang ni fried dumpling tau. Banyak macam gini. Yang ni menarik tau. Dalam roti ni ada isi daging yang penuh. Macam kebab tapi dia bukan kebab. Last but not least, wajib korang cuba diorang punya BBQ set ni. Ada lamb, chicken dengan hot dog. Rasa aroma rempah tu dengan rasa smoky sikit. Makan ni dengan mi tarik memang ngam sangat-sangat. Sebagai penutup, Lina ambil diorang punya teh o ais lemon. Jom korang makan mi tarik dekat sini. Thank you for watching. Bye.